Sampailah habis belajar, habis degree, baru saya putus tu. Saya Putus sebab apa Ustaz? Uish, kau soalan ni dah ada Ustaz keluar kena topik ni. tanya. Putus ni sebab tak ada jodoh Tak lah. ada jodoh lah. Nasib Itulah baik lah. jawapan Ustaz. Jawapan Jawapan selamat. yang paling selamat sebenarnya. Jawapan selamat. Tapi ada efek ke Ustaz? Kat bisnes ada jugalah. Sebab kami, dia buka butik. Okay. Dia buka butik. Dia kan baju muslimah. So Wadi Kufi time tu menumpang dalam butik tu. Kita buat galeri. Dekat Bangi masih ada nama Wadi Kufi tu masih ada dekat signboard dia. Woi, benda ni saya cerita in public. Tu saya tak sebab fikir juga kenapa tak cabut-cabut sampai sekarang kan. Ada tanya, ada pernah tanya? Asal tak sebut? Tak pernah, tak tahu. Sebab saya rasa dia masih sayang lah. Ustaz yang berduga. Ini maulah. Ustaz yang berduga sendiri. Allah. Terjatuh handphone kau. Saya sampai sekarang terfikir kan, setiap kali lalu situ kan, kadang dengan isteri saya pun, kenapa dia tak cabut lagi Okay, Ustaz berani tanya macam tu. berani. Kan saya tanya isteri saya nak try masuk, nak tengok baju-baju dia. Isteri saya tak nak. Mesti tak ada. Soalan tadi. So ada terkesan tak? Memang terkesan lah sebab kita dah buka tu dia, tapi kita masuk dan kita commit lah kan dekat dalam tu. Kita gunakan crowd kita untuk promote apa semua. So ada sharing crowd kat situ. Saya punya butik galeri dalam tu. So bila berpisah tu memang saya bawa keluar semua barang. So bab lagi personal ni, saya dengan dia kami 10 tahun. Daripada Lama. Lama. Daripada dia adik angkat saya sampai terangkat lah. Apa maksud terangkat tu Ustaz? Sampai nak kahwin lah. Okay. Sampai nak mendirikan rumah tangga jelaskan lah. sampai terangkat. Astagfirullah. Tapi soal jodoh. Tapi another step tu sampai tahap yang barang hantaran semua dah ready. Cincin, gelang, rantai. Barang hantaran dia, barang hantaran saya, semua saya dah belikan. Saya beli sendiri lah semua. Kira Ustaz dah bertunang ke ni? Dah bertunang ke ataupun terus kahwin je tak ada tunang? Bertunang kalau ikutkan tunang, syarat tunang dah bertunang lah sebenarnya. So bila berpisah tu, pulangkanlah balik semua barang. Barang-barang yang saya belikan yang bersedia untuk pernikahan tu dipulangkan balik. Dan bagusnya isteri saya yang sekarang ni, yang saya sangat bersyukur, Masya Allah. Hantaran tu kan, yang saya dengan yang orang lama tu, saya cakap kat dia, dia pun tahulah dengan yang lama tu kan. Saya cakap kat dia, tak apa ke guna barang-barang yang lama ni kan, yang orang lama dah pakai apa semua. Kata tak apa, tak ada masalah. So saya gunakan barang hantaran yang dengan orang lama untuk berkahwin dengan isteri saya yang sekarang. Dia terima seadanya, redha, tak pernah question apa-apa, tak pernah cemburu, Masya Allah. Masya